Dalam PAS macam mana? Ada tak yang pada pandangan Ustaz boleh diangkat sebagai calon Perdana Menteri? Saya nampak memang ada permainan game dalam AMPAS, bukan dalam AMPAS lah, orang-orang tertentu untuk mengangkat Dr. Sam sebagai PM. Ini permainan. Walaupun dia menafikan. Menafi semua nafi sebenarnya. Mengaku. Tambah pula PAS ni ada budaya pemimpin itu tidak boleh menampilkan sikap mahu dia nak jawatan. Sebab dia orang percaya siapa yang minta jawatan maka Tuhan takkan tolong. Kan? Dia ada kepercayaan tu dalam PAS ni. Betul ke? Tak apalah. Ada hadis. Memang ada hadis lah. Nabi kata kan pada sahabat Nabi lah. Jangan kau minta jawatan. Kalau kau minta dan diberi, Tuhan takkan tolong kau. Tapi kalau kau tidak diminta, tiba-tiba dapat juga jawatan, Tuhan akan bagi bantuan pada kamu lah. Jadi pegangan terhadap konsep tu terlalu kuat dalam AMPAS. Makanya ada orang ni, contoh macam Dr. Sam. Dr. Sam ni memang dia tak cakap. Kalau dia cakap, itu lagi merosakkan persetujuan PAS terhadap dia untuk nak jadi PM. Nampak macam meminta lah. Sebab PAS ni dia lain. Kita kena faham budaya dia kan. Cara kepercayaan imaniat dia tu kan. Ini PAS. Tapi kalau orang tanya saya, sebenarnya saya ada satu fikir seorang. Saya ni pandangan peribadi saya lah. Saya percaya dia ada kebolehan pentadbiran. Lepas tu, cuma ada sikit dia problem pada dia. Dia hanya dilihat watak terlalu kekelantanan. Okey. Mungkin faktor dia tak pernah duduk di luar. Maksudnya politiknya hanya sekitar di Kelantan. Lepas tu dia tidak pernah dilihat untuk cakap benda-benda yang melibatkan nasional. Maksudnya antarabangsa pun dia kurang cakap. Tapi bila saya dengar dia bercakap di tiga benda, saya rasa dia ni orang pandai sebenarnya. Cuma mungkin tidak pernah diberi laluan. Ada benda ni kadang orang tu boleh, tetapi tidak pernah diberi laluan. Bila kita bagi, pandai rupanya. Kan? Banyak kes sebenarnya. Contoh, dah lah dulu kalau kita usah contoh, ni Tun Dr. Mahathir sendiri pun. Kan? Kita tak sangka, pada era itulah, orang pada era itu tak sangka Tun Dr. Mahathir ni boleh. Sebab orang duk nampak, Tun Razak tu lah. Kan? Tun Razak, lepas tu Tengku kan. Standard tu lah. Tapi, 20 tahun kot. Dia boleh pergi maki orang putih sebelah berak dia je. Boleh tahan orang tu ni. Maksudnya, bila diberi ruang, nampak dia boleh kan. Saya pula, saya peribadi, saya tengok ada seorang, Nik Amar. Datuk Nik Amar lah. Cuma saya tak percaya lah. Saya rasa lah, bukan tak percaya. Saya percaya orang-orang luar rasa dia tak mampu. Jangan main-main. Dalam pentas jelajah si Kancil, Biraf uji Nik Amar. Sebab dalam pada semua orang memandang bersama ni tak ada masa depan apa semua, Nik Amar memberikan pandangan sangat berbeza. Dia kata hati-hati. Sebab berhati-hati dengan move bersama yang menarik golongan anak muda. Sebab Datuk Nik Amar ni, yang pertama dia bercakap benda masa depan. Dia ada predik ni, tapi dia tak pernah cakap public. Faham tak? Jadi kalangan circle kalangan dia, kalau kita tanya tentang masa depan, dia boleh bagi jawapan. Dan jawapan dia menarik. Contohlah antara benda yang saya pernah dengar dia bercakap, dia kata sebenarnya untuk politik di masa depan, politik berasaskan kepada ideologi ni dua je. Yang pertama adalah PAS, yang kedua adalah DAP. Segi ideologi. Saya rasa itu analisis menarik. Sebab kalau kita fikir, parti yang bergerak secara kuat, mesti asasnya ada ideologi. Betul. Populariti ni tak lama. Parti berasal pada popular tak lama. Berdasarkan tokoh pun tak lama. Tak lama. Habis tokoh tu Habis lah. Tapi macam Nik Amar tadi, dia boleh ada, dia dalam PAS sendiri, dia structure-nya. Yang tu isu dalam AMPAS. Dia boleh pergi ke? Dia boleh pergi ke? Boleh tu boleh lah. Tetapi mungkin Jauh sikit mungkin kena ambil masa lah. Yang pertamanya hubungan dia, sudut pandang orang bukan Islam terhadap dia masih lagi tak berapa kuat. Mungkin dia tak pergi ke program-program melibatkan kepada orang bukan Islam. So, dia kena libatkan banyak lah. Dia kena engagement dengan orang bukan Islam. Dia kena ada lah. Kena nampakkan ketokohan dia. Sebab dia kalau kita tengok dia bercakap, sebab kita kena faham Nik Amar ni dia belajar dekat negara orang putih lah. Dia belajar negara orang putih. Dia bukan belajar negara orang Arab. Kan dia? Tak. Dia bukan. Dia memang ustaz. Bapak dia pun ulama kan. Pak Nik Law kan. Orang alim lah. Ulama, orang alim masuk politik. Bapak dia lagi pada era dia, bapak dia lagi tua pada Tun Aziz. Kan? Ini era dia lah. Jadi dia sendiri tu keluarga politik. Yang kedua keluarga ulama. Lepas tu pendidikan dia not bad. Dia bukan semata-mata ada pendidikan agama, tapi dia pun belajar dalam pendidikan orang putih. Jadi dia boleh cakap Inggeris sebenarnya Datuk Nik Amar. Tapi sebab duduk Kelantan, tak ke depan macam ni. Kan? Lepas tu dia ada pengalaman mentadbir. Dia pernah jadi timbalan Menteri Besar. Kan, Datuk Nik Amar. Pemahaman terhadap pentadbiran dia ada.
Lepas tu kalau kita sembang dia kalau kita dengar ucapan-ucapan tertutup dia, dia ada idea. Dia ada idea, cuma dia tak cakap ke public. Tertutup dia cakap. Mungkin cara dia nak Tak rasa- marketkan diri dia tak pandai kot. Mungkin. Saya lebih letak tanggapan tidak ada orang nak marketkan diri dia. Datuk Nik Amar lah. Ni saya Yalah. sudut pandang lah. Betul lah, betul lah. Kan? Kalau fikir orang lain, wallahu alam lah. Kalau saya cakap ni dalam konteks